sangat nak shoot konten ni. Apa? Okay, ni nak buat konten apa? Okay, Una. So hari ni aku mau bagi tahu kau yang Bagi tahu apa? Nak confess kat aku. Harry. Wah, kau baru 1 hari. Satu hari apa? 2-3 hari dah. Maksudnya 1 hari baru kita rapat. Yang hari pertama kita nak rapat pun. Memang tak nak Kan rapat. kita gaduh kan. Tak nak rapat. Terpaksa je. Betul. Betul. Betul lah rapat. Betul lah. Tak nak jauh sikit. Okey. Jauh Okey. sikit. Okey. Jadi aku dapat tahu sebab kami kan satu rumah. Aku, Harry, Irfan kan satu rumah. So dorang keluarkan motor baru tu. Pasal bila? Aku ada motor tapi di Sabah. Motor apa? Motorcycle. Betul lah. Memanglah motorcycle. Aku pun ada motorcycle juga. Lepas tu aku mau hadiahkan dorang sesuatu sebab motor tu standard baru keluar daripada ni kan, dorang baru beli. Superbike tu Superbike tu. Okay. Jadi hadiah. Aku buat salah dengan aku tak nak beli hadiah pula. nantilah hadiah kau belakang-belakang lah hadiah kau. Belakang-belakang mana acing? Dia gaduh dengan aku, lepas tu dia tak nak hadiahkan ke aku pula, tak ada pujuk aku bagi hadiah. Ya nanti. Sabarlah kau ni, kau pula mau tekan-tekan aku bagi hadiah. Tak acing lah bagi hadiah kat Depa. Okey. Depa tak gaduh dengan aku. Diam! Diam. Okey, sekarang aku sudah belikan dorang sesuatu. Okay. Apa tahu tak? Dia nak shoot ni tiba-tiba. Aku dah letak make up lagi. Kenapa masuk-masuk? Semalam tak beritahu pula masa on call. Kenapa kalau kau make up kenapa? Ha? Kau nampak cantik kan? Kenapa sekarang? Oh, nak kata aku make up tak cantik? Dah. Okey je. Kalau kau nak make up pun okey je sebenarnya. Tak okey. So, aku beli 2. Apa tu? Okay, apa? Cuba teka apa? Manalah aku tahu. Kalau betul aku bagi kau hadiah. Bagi apa? Bagi duit. Aku suka duit. Boleh? Bagi 200. Boleh? KR sekarang. Tekan dulu. Aku buka KR dulu. Tekan dulu. Kalau betul, dia kena transfer saya 200. Cuba tekan dulu. Nak buka KR dulu. Satu kali percubaan je. Okey. Mesti kena punya. Okey, saya buka QR dah korang. Okey, ala-ala kalau pun nak QR kat saya boleh ah? Okey, aku tekan. Tekan apa? Kecil macam ni. Apa eh? 1. Sabar lah. Sampai 5 je. 2. 3. Kecil je kat Ezos. 4. Ezos. Betul? Salah, ni muffler. Muffler ni dia memang komponen exhaust tapi dia bukan exhaust. Dia muffler. Tadi dia tipu, dia cakap Ezos kat aku. Mana ada? Han cakap Ezos tadi. Tiada. Ini muffler. Muffler ni dekat muffler. hujung dia aja. So salah lah. Tak ada. Salah. Dia bukan dia Ezos lah juga. Dia bukan Dia komponen. Okey. Kenapa? Jawapan kau salah lah. Betul lah Ezos. Komponen exhaust. Ezos kan? Bukan. Ada Ezos kan? Komponen. Kita buka sekarang? Tak boleh. Ini sebab ini kita akan balut kejap lagi. Kejap lagi aku akan pergi kedai untuk cari pembalut and then kita balut lah buat dia macam gift. Tipu aku. Sebab aku rasa Muffler tu bukan muffler yang kain tu kan? itu muffler. Oh, bukan. Bukan. Ini muffler. 200 lah. Adik-beradik Ezos lah juga. Bukan, dia bukan adik-beradik. Kecil aku. Okey. Lepas tu dia cousin. Lepas tu nanti kau mesti bantu aku untuk balut ni. Cousin, adik-beradik dengan siapa? Adik-beradik dengan Ezos. Dah. Bapak dia siapa? Bapa exhaust lain. Bapak Ezos lain. Ini bapak Dia dia siapa? pengeluaran yang lain. Bapak dia siapa? Kamu jadi mamak dia kan? Anak kita lah. Saya bagi ya. Okey. Nak bawa orang ni. Okey, jadi kejap lagi aku mau pergi beli pembalut. Lepas kita balut di satu tempat lah. Kalau boleh, dorang tak boleh tahu benda ni. Kita akan cegah diri kita daripada dorang nampak benda ni. Iyalah, takkan nak bagi So tahu sebelum pula. dorang nampak, kita mesti balut. Tu pun jangan nak ajak shoot kat luar. Nanti orang nampak lah. Sebab itulah kita tak perlu. Apa? Kita mesti cari tempat yang terpencil. Terpencil dah ni dalam kereta ni. Mana orang nampak pun. Takkanlah kita mau balut sini. Kat belakang. Nak shoot nak balut kat mana? Okey, tapi Dalam kereta ni ngam balut kepala kau je.
Baru mau beli. Astagfirullahalazim. Kejap. Dah mau kasih tahu kau dulu apa benda ni ya. Ini suka tak prepare dulu. Supaya semua ni akan jadi secara natural. Tak mendengar. Jadi kejap lagi ya. Kau rasa pembalut ni kita balut warna apa? Kita balik warna pink. Dor, kau ingat orang tu lembut ke? Mau pakai warna pink? Kata Harry ni warna pink. Yang ni warna pink. Urusan dia lah. Ini kereta bukan motor. Sampai apa? Dia bukan dia nak simpan pun. Apa-apa aja lah. Warna tu apa-apa aja. Warna pink Yang Pink. sebab petang ni diorang akan keluarkan motor. Motor tu baru motor tak ada keluar. lagi. Motor tak ada lagi. So, sebelum benda ni kita perlu buka, sebelum motor tu ada, faham tak? Faham lah. Motor sampai je nanti aku akan bagi ni untuk diorang pasang. Pukul berapa? Pukul siapa? Kau pukul siapa? Aku nak pukul Jadi, kau tanya pula. Dah tahu lagi. Tapi motor tu keluar jam 5 nanti. 5 petang ni. Okey. Okey. Pukul 5 nak bagi sekarang. Kita balik dulu. Apa tadi dia kejar-kejarnya saya tadi ni pukul 11 tak siap ni ajak shoot dengan aku tak make up lagi. Nak bawa keluar motor tu pukul 5. Kau nak kena make up dulu. Tak payah. Tak payah cakap. Sekali tanpa basa-basi kau ajak happy. Kau tak tahu malu. Tapi serius. Kau nak perlu make up? Ada. Jangan cakap. Geli lah. Tak mau. Jom kita pergi beli. Okey. Bukan kita, aku je beli. Kau Nak ikut. Nak ikut. kau ikut. Nak ikut. Dah bayar. Nak ikut lah. Nanti orang nampak. Nampak pun kenapa? Nanti orang nampak lepas tu, mesti orang rasa sanksi. Apa kaitan pula? Orang bukan tahu pun. Orang bukannya tak kita ada apa-apa. Bukannya tahu. Bukannya ada tahu pun. Dia pun tak tahu kita beli ni. Ini pun aku beli. Okey, yang ni aku bagi kat Ipan, yang ni ambil kat Eri. Nampak macam aku. Tak adalah aku macam kosong sangat tangan aku. Dah apalah nanti kan kau kan balut ni. Sebab tu aku suruh kau balut nanti. Yalah, satu aku bagi. Takkan nak pegang dua-dua. Aku pegang sekali. Boleh lah. Mana-mana kau lah. Okey. Jomlah kita pergi beli. Beli pembalut dulu. Okey. Jom. Let's go. Nah, pegang. Tak larat juga. Pegang. Berat. So kamu stay dulu lah. Sebab kamu mau pergi beli pembalut sama dating sekejap lah. Okey, hampa tunggu sini. Lagi kami datang balik, okey? Okey, jom. Keluar. Keluar pergi mana kau? Pergi beli! Oh. Okey. Kita sekarang perlu takut orang masuk nanti. Ni dah ada dua orang dekat sini. Sebelum orang nampak, orang tak apa. Jangan Harry dengan Irfan yang nampak. Faham tak? Biarlah nanti pun dia pun tahu juga. Tak boleh lah. Tak. Wih. So aku sudah ada pembalut. Aku ada. Apa? Nak warna pink. Teddy bear. Harry ni Ipan memang tak tahu ke? Kita ni konten setup ni. Harry dengan Ipan tak tahu tapi nak bagi tahu. Ipan yang dah belikan sendiri, lepas tu bagi dekat Amri tu. Okay. Ini Una punya. Mana kata warna pink? Ni kena pada warna coklat, warna putih. Nak warna pink hol. Sebab Una kan suka ni. Mana ada? Una tak suka ni, Una suka ni. Cepat, kita mau balut sebelum orang nampak. Tengok dia macam ni. Dia kejar-kejar so cepat lah. Rabuk lah untuk ni. Una pandai tak balas hadiah? Serius? Mari kita tengok kemahiran dia. Ya. Adakah dia mampu membalut? Balut tu. Bukan balut aku. Okay, sekarang. Okey. Sini tebak belakang sikit. Mau kasih tengok yang kita balut. Bagilah turun bawah sikit. Hang tu yang pendek. Pendek tengkok orang. Ay, alah tak muat ke? Macam mana ni? Budi yang satu. Balik kat tu. Boleh. Una nak bagi dengan siapa? Una bagi nak siapa? bagi dengan Ipan lah. Sebab Ipan sado-sado. Tak ada, kering. Tak ada. Cepat sebelum orang nampak. Bukan begitu balut dia. Kenapa? Ni.
Janganlah kasih tengok kotak dia. Siapa lah orang tengah duk tengok ni? Memang tak nampak. Ish, Oh. tak payah duk tiru. Nak tiru jugalah dia ni. Oh iyalah. Alah. Okay, gini sikit. Sibuk nak tiru orang. Tak ada identiti sendiri ya? Diam. Hanglah diam. Buat saja. Buat sendiri. Oh, Ah, kita perlu bekerja sama. tak nak. Macam mana? Macam ni. Okay, aku rasa boleh slow tap sudah. Una, Apa? kau rasa dorang akan bahagia ke aku bagi hadiah ni? Tak bahagia mana lah kalau Sebab memang aku tidak mau bahagiakan dorang. Aku mau bahagiakan kau. Ulangi sekali. Ha? Tak bahagia mana? Hai Ihin, kenapa? Kenapa? Tidak, itu tutup aku. Itu bercakap lah. Hoi. Hai pula kau. Macam mana mau kasih koyak ni? Gigit, pakai gigi. Pakai gigi. Pakai gigi. Itu dah gigit lah. Aku gigit lagi. Gigi pakai gigi yang gigi tak ada. Gigi tak ada kat belakang. Di sini. Nah, apa perasaan kau? Perasaan apa? Kau berpartner dengan aku. Menyesal. Bosan? Menyesal. Menyesal sebab? Bapak dengan hang. Ya, tahu kau ramai lagi mau aku lah. Sophie pilih hang. Apa ramai lah. Perasan. Betul lah orang cakap kan, Apa? kalau kita usahakan baru kita akan menghargai. Tapi kalau benda tu datang sendiri, kita susah untuk hargai sebab ya kita tidak usaha untuk benda Sebab tu. susah nak hargai lah sebab tak nak. Macam tu lah. Sebab kau dah usahakan aku pun. Tak nak apa memang tak nak usahakan pun. Masalahnya sebelum ni aku usahakan kau, tapi Bila usahakan aku? sebelum Kalau ni letak nombor 2, usahakan. iyalah usahalah juga tu. Tak Cuma ada. suratan takdir tu mengatakan yang kita tidak boleh bersama. Usaha kau Kau masih ingat tak aku punya kata-kata yang aku cakap? Kata-katamu hanya mimpi. Aku salotep juga kau dah lama ni. Kau masih ingat tak? Birik ke? Marah. Kau masih ingat tak yang aku cakap? Andai aku ditakdirkan untuk Aku tak mau dengar dah. Ayam ni Kau masih ingat ke tu? Payah ajar dulu aku. Payah. Macam mana ni? Aku tidak pengalaman lah. Kenapa? Balut ni. Tak ada asal apa kejadah hantar balik tu. Aku pun tak faham lah dia ni. Balik tu. Kau balik. Ni berat tak tahu hang ni. Dia bukan masalah berat tu nampak bodoh. Cantik lah. Tengok tak hargai. Kepala otak tu. Mira yang suruh lah. Tengok. Oi! Kau balut macam kau balut kepala kau. Cepat Una, nanti dorang nampak. Kau bila nampak? Dia pun bertanya lagi. Nanti dorang nampak lah. Tu. Ini yang beri dengan baju. Mana dia buat macam tu nak? Patut nak malu macam mana? Dia pilih pun satu. Kedekut. Berdirikan kotak tu. Ha? Berdirikan kotak tu. Nah, di sini ni macam mana sudah membuat? Berdiri bak bulu rumahku. Oh ya, patut yang bawah ni tu. Diam lah macam ni. Lepas kau kasi begini. Patut. Yang ni? Yang ni? Ni jubuk ni macam mana? Saya tak faham. Bagus lah Pak A kan? Dia dalam keadaan berdiri. Pak A ni functional. Nampak macam kili-kili. Patut nak kata aku tak function lah. Cuba ni. Okey. Kita try balut. Kita try. Oh, mana sampai? Seksi kalau begini. Itu toge atas ni. Seksi sikit je. Tanya lah sikit. Mana boleh? Dia kena tepi macam ni lah. Kau sekolah ke tidak? Kau tanya dia boleh buat takkan kau tak boleh buat? Yang ni pun dia tiup aku. Dia tiru kau. Kau tu apa? Alamak. Nampak leher. Aku pun minat Amuna sekarang. Wih, nampak leher wih. Superstar minat kita. Minat kau orang ni. Semalam asal kau. Semalam kau tak semalam aku ragu. Punya stress tu gila-gila. Kau tu jungkol. Malah pekaloh tu rasa puas weh. Cakap dia gol. Goyang deh. Semalam kau orang boleh perform. Bangga ni walaupun kalah aku tak tahu. Kan ada Dikan. Ada Didi. Ada didik. Bukan ikan. Bukan. Dia macam-macam. Apa nak ikan dia? Apa
Aku nampak muka kanda puas. Dah masalahnya aku pun nampak muka dorang. Dorang goy. Tiga jam. Tak jaga pula macam tu ya. Lepas tu. Ini kan dia duduk sengit, bengek macam otak dia. Tengok share. Share biar pun jarang Kau bercakap. macam tu lah macam ni. Naik kajak. Walaupun saya jarang bercakap tapi bijak tau. Habis bijak kau. Jadi nak kata apa? Yes, A tau. Ambil. Jangan. Macam dia. Kau tak nak protes-protes saya. Tahu. Dia macam ni. Dia kena buat dulu bentuk dia. Lepas tu baru masukkan. Ya betul cakap Mat. Kena buat bentuk Okey, dulu. buat bentuk dia. Bentuk dulu. Bila dia nak berdiri? Tambahlah. Kena buat bentuk dulu. Aku ajar. Aku ada tak? Oh, Kau dah buat bentuk dulu. Ini. Share kalau macam gini macam mana? Okey. Buat ni, buat bentuk dulu. Kau sana kau dah siap dah. Tahu dia. Ni nampak. Mat. Ni, koyak hak ni. Oh no. Alamak. Biar dia benda macam ni. Bawa kena dengan manusia semua tak sempurna. Betul. Aku suka ayat tu. Tapi aku suka lagi kau lah. Babi geni. Babi geni burung kau. Ni. Okey, macam tu. Nampak tak tu? Bukan tu tak nak ya. Ini buat kapal. Okey. Kau dah kau mau lah Aziz. Nak order apa? Nanti kawan. Kawan. Nasi kandar rupanya. Awak ni dekat dengan kau lah. Nasi Iskandar. Ya Allah, dah tua ni. Kau membuat ni aku dah tunjuk dah tadi. Tak mau, tak cantik. Macam tu lah, bukan gini. Betul lah. Kau lah. Apa lah? Dah sikit. Tanpa saipa. Tak sekali. Nampak? Sempurna tak? Ni. Sempurna tak? Sempurna tak? Tak sempurna ni, nampak jumpa dia. Nampak tinggi dia. Ya, semua manusia pun tak sempurna, Una. Una, macam mana nak selotip kalau hantar macam ni? Stres. Ni hak pun. Okey. Dia ada yang sempurna Una. Lendok kau pun besar ni sekarang ni. Apa dah? Tengok tak apa? Tengok tu. Lendok tu dahi. Babi. Gini. Nampak? Comel tak? Comel dah. Balik lah. Macam mana? Banyak nak. Menekan-nekan lah. Kenapa? Semua orang menekan-nekan. Letih kalau nak ajar kau ni. Tepi. Okey. Kalut hang. Ni apa lagi? Okey. Dia macam ni je. Ambil Nampak je. leher? Ya, nak tahu hoki tak hoki senang. Tak koyak. Kalau nak tengok hoki tak hoki tinggi lagi. Sartik. Nama tu apa ni? Orif pula. Wah, bumbang. Dah tadi kau bukan main lagi kau cakap kau pro tadi. Masalah tadi Mat Dia pun cakap awal tadi. Tahu. Gini. Ada masalah. Bukan selotip. Apa lagi masalah hidup hang ni? Ah, Lagi dia tak boyong boyong. dulu. Main. Tambah. Bakar rambut lah. Ni agak ada aku siap. Aku punya kan cantik. Aku punya bereffort. Aku punya bereffort. Aku punya bereffort. Nampak? Macam tong sampah sudah kamu punya ni masalahnya. Ni berat lah. Tak tahu lah. Berat dah. Hatimu.
Ha. Mat! Kau fikir apa ni ya? Kebun kan? Dah dah. Terus. Ngeres. Dia sebelum nak buka tu dia makan coklat dulu. Okey. Wah, cantiknya Una punya. Yeay! Apa ni kau tengok? Apa tu tipu dia? Sabarlah. Wah, kau ingat luggage? Ha? Kau ingat dia mau bawa pergi airport kan ni? Ya lah, dia dah buat benda apa? Gila! Приходит сказка, снег как чистый лист, в разноцветных красках искупалась кисть. Сами Saya Adi marah, Adi punya. Rosaklah aku punya pedih. Macam mana orang mau bahagia ni? Dia orang bahagia dah kalau macam ni. Ya ada ni. Lagi. Okey. Boleh masuk Cik A. Wah, cantiknya. Comel aku punya dapat bereffort. Una. Tak ada kosong. Kau juga gigit. Alamak. Tak boleh. Gigit. Betul. Format sikit orang bawa balik. Love tu. PA dengan B terbalik. Pan. Kapan? PAN. Kapan? Ini mesti terbalik. Macam mana tak? Kan tu nak nama Maria. Tu. Sebab dia Buruk lah tengok ni bereffort. Hari ni. Ni kawan dia pun sikit je. Aku yang bukan kawan dia pun, dia bukan kawan baik ni. dia begini. Dia begini. Kalau kita bagi effort dengan orang, takut dia expect benda tu sentiasa tau. Apa So bila sentiasa? benda tu berubah, contohlah Okey, terima kasih. Kita pergi tunggu dia pun mic. Okey, bye. Betul lah. Lagi panjang dia pun sikit. Okey, bye. Korang. Kita nak tengok cakap bos ya. Dah lah, jom kita pergi cari dia pun. Okay. Ya. Sini. Okay. Okey. Sekarang saya mau cari dorang Harry dengan Irfan. Hadiah kami dah ready dah. Hadiah kami sudah ready. Dorang cakap dorang di bawah. Aku rasa- Dia buat konten tu pula. Dia buat konten reaction motor. So time ni lah kita baca ni. Aku rasa Rasa apa? Rasa? kau rasa dorang happy ya? Mestilah happy. Takkanlah tak happy. Kawan dia bagi hadiah pun. Aku first time bagi dorang hadiah. First time bagi dia orang hadiah. Aku ni tak ada hadiah. Sabar. Tak ada kawan. Kau ni No one friend. nekan-nekan No lah. one friend. No one friend. Sejak bila aku cakap aku mau berkawan dengan kau? Oh, tak nak buat sini konten. Buat sini konten. Buat konten sendiri. Ah, Tak nak. nak. Buat sendiri. Tak nak. Jatuh. Jom cepat. Letak Tak nak kawan dengan orang tapi nak ajak orang buat konten tu. Mungkin lebih daripada kawan. Tak nak. Tak nak. Jom. Tanah dalam hati. Lambat lagi lah. Jom. Nak lah. Letak belakang nanti dorang nampak. Cepatlah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Harry. Happy birthday to you. Yeah! Baru bulan 4. Layankan je lah kau ni. Auna, situ pergi. Nah, Harry, kami ada hadiah untuk dia. Apa? Tadi bukan hari jadi. Hari jadi, Layan. Hari jadi. Apa yang balik-balik tadi? Hari jadi. Hari jadi kanda. Untuk Eri. Tak, untuk kanda. Kau balik tunggu tadi. Harry dengan Irfan. Hari jadi Harry dengan Ipan. Babi hak. Aku dah tengok hadiah. Terasa bodoh. Tak terasa sebab aku dah tengok hadiah dia. Aku dah tengok hadiah dia. Ini bukan hari jadi lah. Unda sini duduk. Tapi memang hadiah tu. Hadiah. Memang tu. Ya, yang tu lah. Hadiah apa ni? Apa Ipan yang kau simpan, tengok? kan? Yang habis Dah, apa yang kau 200k yang tu lah tu. Yang berkekek tu. Apa ni? Duduk dulu. Sini. Lama lagi aku jadi. Depan sikit kan dah. Ini kalau kawan Harry. Mic. Sayang kau tak tahu lah cakap apa. Mic. Dah mana? Tapi kalau dia tak hargai, aku tak tahu lah. Hadiah ni. Sebab aku yang tukar balik ni. Tapi
Antara aku dengan Amri nak pilih yang mana satu? Yang mana paling kreatif? Mana tu paling Yang mana satu paling effort? Ni macam banyak effort ni. Kan? Nampak? Oh, memang ada untuk kami. Yang ni balut sekali dengan Kanda. Kanda punya idea. Hadiah. Dia aku terlalu balut je. Ya, dah sekejap. Ya, memang bukan hari jadi tapi hadiah. Salah. Bukan. Salah. Kau ingatkan dia kau hadiahkan untuk aku. Ini ya. Comel Unari. Unari. Tadi yang berdua. Anya Unari. Tak kenapa kau ke Azhar ke tempat macam ni Dari Azhar tadi pula kau nak fikir nak angkat-angkat. Ai malah dia panggil dia boleh ke I call you baby. Tadi pula kau bagi Azhar macam tu. Kalau dia buat macam tu takkan dia kena swing dengan Hazan. Betul juga lah. Azhar pun berani. Azan pun bahaya, dia swing lepas sampai. Kalau sampai berdecai kau. Mana? Orang bagi aku hadiah ni. So, Ini hadiah tanda apa ni? Tanda Dia kalau boleh dia ni juga balut sekali ke tak? Dia tak nak baca ke babi. Ana. Wow. Dengan Kak Harry. Harry pilih yang tu. Ini pilih siapa? Harry pilih. tadi kau cakap kau bagi Irfan. Tadi nak bagi Kak Harry. Tak sama je kan ada. Okay lah, ini untuk Irfan lah kalau gitu. Kantoi lah sama. Happy birthday. Lain. Happy 3K Ivai. Siapa Ivai? Iva ini nama kamu dua? Bukan, yang Nama kamu yang dua? ni kan nama special. Kita dah of course selalu malam Oh ya guys, oh ya guys. Minta korang. Apa ni? Sebenar apa ni? Aku macam yalah, macam sebelum ni kan di rumah kamu ada cakap yang kamu kasih keluar moto kan. Dia dekat macam ini tau. Dia bagi itu bumbu-bumbu. Sekali Kau pernah nak mati ni. Kubur. Ni kubur. Ni kubur. Ini kreativiti Kanda dengan Una ni. Ya. Aku lagi. Sekali dengan buah. Apa tadi? So ini hadiah untuk kamu dua sebab sebelum ni ada cerita yang kamu mau kasih keluar moto kan. Keluar moto. So Ada mulut. mungkin ini penghargaan lah dari aku. Aku belum pernah deh bagi kamu hadiah sebenarnya. Aku minta maaf lah untuk itu. So aku harap kamu happy lah dengan hadiah ni. Hadiah ni aku sediakan dengan Nuna. Aku pun tak dapat lagi walaupun aku partner dia. Itu dia apa tu? Kita baca baik. Yang ni mulut. Hai Cik Abah. Stop! Bukan itu kau. Oh itu Ini surat kamu, lain. ini kamu boleh buka lah. Kenapa letak surat aku kak? Dia. Oh bagi hadiah siap lah. Memang sajak je lah. Kamu boleh buka lah. Aku harap kamu Enggak, iya bagi hadiah tanda apa? Tanda apa? Tanda apa? tanda persahabatan mungkin. Oh. Okey. Jarang gila aku rasa geli begini. Siapa geletek kau? Geli lah, kau rasa geli lah lelaki bagi hadiah. Aku okey bila kau buat macam ni aku teringat waktu zaman Syami bagi aku iPhone mula. Oh ya. Syami bagi iPhone kat aku. Ya, Syami Aku bagi. teringat waktu zaman Ya, Syami time dalam bilik beli tu. iPhone tapi dekat konten aku. Dia buat kat konten aku. Dia beli iPhone tapi dia intro konten aku. Beli iPhone. Dia ada konten sekali. Aku boleh buka ni. Boleh buka. Memang itu kamu punya. Itu kamu. Ini Ipan bukan dia. Boleh buka. Jom kan. Wih. Macam kena logo. Wow. Exhaust. Exhaust. Wih, sama lah exhaust kami ni. Sama. Alhamdulillah. Jumpa lah. Woi, aku bukan exhaust standard lagi. Sebab aku pun ada juga tanya-tanya Kanda. Sebab moto standard kan baru keluar daripada ni kan. Tuh, dia pun bagi tahu aku tapi tidak lah, aku tidak rekod momen tu. Dia tak ada tanya aku, dia cakap, lepas tu aku cakap dengan dia daripada dia tanya aku yang Aizah aku pakai, aku cakap aku pakai kat racing. Kata kalau nak tahu harga semua benda pergi dekat Alif. Dia pergi kat Alif tanya Alif semua benda. Munas letak je situ. Tanya. Tak apa. Duduk nanti kami dia. Munas masuk sini. Wow. Wish. Iko ni full black. Exhaust ke tak? Ini dia punya muffler. Semua bukan Yang- muffler, bukan muffler. Muffler. Bengong. Bengong.
Pegang. Dia tak cukup hebat, kau kena bantu ni. Letak sekali. Boleh pergi. Sama. Ya, sama. Sama. Sebab kalau beli asing-asing, lain-lain takut macam pilih kasih. Oh. Kita tak dapat diskaun tu sebab tu sekali. Bagi tahu orang lah. Wih, ada tulisan ZX25R. Sudah. Tak hargai. Enggak, lawak ni sudah dia buat tadi. Kau jangan ulang. Tak payah copy paste. Wih, kasih. Tak, macam aku rasa gelik bah. Ini bagi aku mula-mula bukan segeli, tapi jujur aku cakap, ini kalau aku as a kawan macam ni, aku appreciate gila babi lah. Dia sanggup, as aku duit pun tak banyak lagi revenue, tapi sanggup keluarkan duit untuk engkau yang dah banyak revenue kau berdua. Mana ada. Dia lebih daripada dia lah. Lebih daripada dia, and then dia rasa macam aku, good job bro. Aku pun minta maaf juga lah kalau mungkin selama ni aku banyak menyusahkan kamu. Aku harap dengan Ada lah, pasal Ada banyak jugalah. Ada lah, banyak pasal jugalah. rumah lah sikit. Dan sikit pun banyak jugalah. Tapi apa-apa pun Amri, aku just mau cakap thank you so much lah brother. Sini. Sini. Kau jangan sampai aku bakar kepala kau ah. Salah. Okay. Thank you. Ini hadiah pertama aku dapat dari kawan lelaki. Tapi geli lah rasa dia. Geli rasa dia, tapi terima kasih ya. Kejap. Kawan lelaki, sahabat kan? Uish. Tak salah. Sunat. Thank you bro. Bro, thank you untuk semua jenis ni ya. Aku harap kau happy ya. Kanda, thank you. Dia rasa awkward pun ada juga. Thank you Kanda. Sebab for aku, this is moment terbaik korang. Sebab one day bila korang dah berpisah nanti, kau mau tahu lah benda ni kau paling rindu sekali. Just dah aku cakap create moment. Kalau benda yang kau rasa nak bagi kawan, waktu ni aku orang bagi. Momen ni pun sebenarnya aku terinspirasi dari Kanda sebenarnya. Disebabkan dia lah aku perlu appreciate orang yang di sekeliling aku. Tak sayang lagi tak tahu lah. Dia bukan senang pun dia nak bawa kau lah. Harry pun nak cakap bukan senang nak bawa Harry Amri duduk serumah sekali. Tapi tak perlu cerita mungkin. Sebab dia berkenan pun sebab ni lah. Sebab mungkin kawan lama kat Sabah. Kalau tak dia memang tak bawa. Kalau tak duduk rumah editor kata. Nah, tapi kalau ikutkan memang Harry dari kecil sama dia besar sama-sama. Jadi dorang punya. Cuma aku rasa aku kan baru dengan dorang, tapi aku rasa vibe dorang macam betul-betul abang aku, the real abang aku. Jadi aku minta thank you dekat kamu dua lah. Sebab ada dekat saat aku meluah, banyak meluah. Aku tak, kau bertiga. Kau pun sekali. Tak, family, aku jenis keluarga dalam ni je. Jangan nipu. Kau macam nak mau ni sama kami ah? Aku malah cakap kalau aku cakap tak mahu, memang tak mahu. Kanda saya speechless lah sebenarnya. Bagi sedikit kata-kata lah. Sumpah bodoh, geli bodoh kau bagi aku hadiah. Imitnya. Okay, bayangkan Okay, kalau dari Una memang kalau hadiah ni daripada Una, nak cakap thank you lah dekat Una sebab sudi belikan exhaust ni. Walaupun kita tak lama tapi kau masih ingat tentang aku. Thank you lah Una for the exhaust. Tapi the whole is duit Amri. Benda tu nak bagi je. Okay, aku mau cakap thank you so much Amri sebab aku dah sangka, aku fikir yang aku cakap kalau aku ada rezeki nanti aku cakap sama Harry kan ni. Kalau ada rezeki nanti barulah kita buat bikin exhaust ni, biarlah standard botak lah. Tapi aku dah sangka tiba-tiba yang baru ngam-ngam lagi besok kita orang ada ride. Betul. Besok kami ada ride dengan semua AIT. Sebab kalau ikutkan kami jujur je lah deh, kami banyak habis duit. Disebabkan satu ambil motor dan pergi rap motor banyak lah. Makan modal lah. Dan apapun aku mau terima kasih dekat kau. Aku appreciate sangat kau. Kau sebagai abang aku lah. Walaupun pendek lah, aku faham lah. Aku bukan tak mau cakap tapi aku masih rasa geli. Jangan dipasang-pasang. Bingung Kevin tu nanti kalau kau kasih rusak. Tapi thank you lah. Sebab ini hadiah first aku dapat daripada lelaki tau. Tak pernah lagi aku dapat hadiah dari lelaki. So terima kasih banyak-banyak, semoga murah rezeki. Amin. Semoga on top bersama dengan Una. Amin. Semoga doa tu juga berbalik dengan kamu lah. Amin. Dan aku harap sayang kau ni sampai bila-bila.
Aku akan pastikan yang sayang ni tidak akan pudar. Ya, seperti aku sayang dekat Una. Aku rasa macam geli. Waduh. Tanya benar. Bukan geli apa guys, tapi dia agak awkward sikit kalau kawan rapat yang Bagi hadiah lepas tu begini. Oh, tapi okey lah. Tapi benda ni penting lah. Macam yang kena cakap, benda ni akan diingat. So mungkin lepas ni aku pula yang belikan kau hadiah. Ipan aku pernah belikan kau hadiah ke? Hah? Tak pernah kan? Aku pernah Kau pernah perfume, dia belikan aku perfume. Tapi dah sampai buat konten yang ini dah ada. Dia bagi aku gitu. Bagi yang gitu. Kau pun ada kan? Jubah. Ipan bagi hadiah ya, dia bagi Aku jubah. bukan dia. buat konten. Dia dah buat konten. Sekat. Okay. Apapun, thank you. Dia jadi awkward guys. Kan? Tapi apa-apa pun, aku ingat satu benda yang Harry, selepas aku balik dari umrah, Harry cakap satu benda. Pan, tolong belum balik umrah. Harry ada kontak aku, dia cakap, Pan, doakan aku dapat bawa beliau lelaki aku pergi situ. Amin. Amin. Terus Amri pula, Pan, dia cakap aku, Pan, doakan aku, semoga aku berjaya dalam bidang ni. Aku doa. Amin. Thank you. Memang dasar lelaki hari-hari baju hitam, penat aku. Nah, yang aku pelik ni, dia geli bagi hadiah. Yang di rumah tu, enggak pula dia geli. Itu tertutup. Ini kau tengok ada share dengan muka apa bingung-bingung dia, ada Mira lagi dengan muka blur-blur dia. Dia pakai Spotify. Dah Aku tanya. rasa macam zaman sekolah. Perasaan zaman sekolah dulu. Yang Mat, sini, Mat. prinsip Kau kan friendship juga, Mat. prinsip Mat sekawan, nama semua, Mat. bagi hadiah. Kita punya zaman friendship dah habis lah. Ya. Sebab kita orang Isya dah start bercinta. Ada kurang sikit lah ada friendship. Kita orang model love. Kita orang dah start bercinta sekarang. Bila start bercinta, persahabatan kita kurangkan. Kita utamakan percintaan lah sekarang. Sebab kita orang seimbang. Time friendship, time bercinta, kita bercinta. Kita fokus. Betul? Tapi apa-apa pun, thank you sebab sudi jadi kawan yang baik. Semoga hubungan ni kekal selamanya. Amin. Oi, buruk motor exhaust kau tu. Tutup. Ini yang kuat punya. Mat, aku mau tanya kau lah, kau tak rindu lah dengan konten-konten friendship macam ni? Sebab dulu kan kamu kerap buat benda ni kan? So sekarang dia macam bukan renggang tapi dia macam. Sekarang ni kau nak bagi dia bercakap ke tidak? Kau ni? Okay. Kau rindu ke tidak? Oh tu soalan dia, rindu ke tak? Of course lah rindu. Sebab masing-masing kan sekarang dah ada haluan masing-masing, rumah masing-masing apa semua. So rindu lah untuk duduk rumah sekali, bagi hadiah. Kalau dia macam pergi luar negara kan, dia akan beli hadiah, yang tu beli hadiah. So dia akan macam setiap kali balik pada outstation tu akan bagi hadiah. So tipulah tak rindu. Dan benda tu sekarang Irfan yang mewarisi. Irfan yang mewarisi. Dia dari ni banyak bagi hadiah kami. Dia pergi mana-mana dia bagi kami hadiah. Sebab momen ni tak lama kau akan dapat. Sekejap lah. Kau nanti bila kau meningkat usia, kau ada komitmen lain ke ni, kau akan tak ada kawan tu. Kau utama untuk ke depan pula lagi. Tak dekat sangat kot. Aku kalau kena bercakap pasal friendship ni, aku rasa macam goosebump. Betul aku cakap. Sini. Okay. Dan sama satu lagi, kalau kau mau tahu lah Mat, masa dekat umrah, dia lah kasih banyak melekat kami bertiga. Kalau dekat sini kan, okay, Mat busy ni, Lukman busy ni. Tapi bila kami di sana, tidak terpisah pun. Dia angkat kamera yang sini dia dah kekalkan tu friendship tu. Friendship sebab dah shoot konten yang itu je. Mana ada, aku ada lah. Aku ada orang lama kan mana? Ya betul. So thank you semua. Thank you. Tapi aku tak hati lah kakak. Thank you Amri. Kau tak cakap bagus bang, aku cakap tadi. Tak ada bagus bang pula. Muna, tolong jaga Amri bagus-bagus, and good luck untuk Amuna, and I wish the best. Ya, insyaAllah. Beli sudah. Beli sudah belum bah sama Abe. Atau ni pakai kat motor yang ni ya? Motor baru. Ui, motor baru. Stay tune konten motor baru saya, achievement. Yeah. Yang walaupun aku sudah post. Kau usah post kan? Sudah. Mana lah. Post yang sudah selesai tadi. Okay. Okay, thank you.
So itu saja konten daripada Amuna. So kalau kamu suka dengan konten ni, kamu boleh like, comment dan subscribe dan support Una, support Amri dan support semua AI team, okey? Okay, tapi tadi apa perasaan hang bila tengok kawan-kawan hang Oh, ya, happy okay. dapat hadiah tadi? Happy gila. Happy gila kan? Serius happy. Dia risau takut dia pun macam macam tak happy macam tu. Dia risau sangat kan? Sebab- Dia pun okey ke dapat hadiah ni? Sebab itu for the first time aku bagi dia orang gift. Ya, hadiah yang walaupun hadiah tu nampak macam biasa-biasa, tak biasa jugalah kalau tengok harga dia. Yelah, lelaki kan. Jangan-jangan nak bagi hadiah. So, mereka rasa macam awkward lah. So, itulah. Itu sajalah konten Amuna. So, Una, Ya. benda yang kita tiada Apa tu? sebenarnya outro untuk Amuna. Oh. So Benda yang kita, aku ada lah. Ada. so kita akan generate outro untuk Amuna. Sebab kita kurang puas lah bila orang komen. Tak tahu nak pilih yang mana, terlalu banyak yang comel-comel. Tapi kami combine-combinekan. So, bolehlah kita buat sekarang. Boleh? Kita gini. Kita introduce diri kita, lepas tu kita bagi tahu kita siapa. Okay. Saya Una. Saya Amri. The more you watch, The more you love. Kami Amuna. salah lah. Kami Amuna. Bye-bye.